Pernah tak chatbot anda macam lupa apa yang korang tengah bualkan, tiba-tiba je? Dalam kupasan kali ni, kita akan bina satu chatbot yang memorinya perfect. Jom kita upgrade AI anda supaya ia takkan jadi pelupa lagi. Kita semua pernah kena kan? Tengah syok borak panjang dengan chatbot, tiba-tiba dia macam bela. Lupa terus apa yang kita cakap tadi, lepas tu mulalah bagi jawapan yang tak masuk akal, perbualan pun jadi tergantung. Memang frust kan? Sebenarnya masalah ni ada puncanya dan hari ni kita akan selesaikannya sama-sama. Okey, jom kita kenal pasti dulu apa masalahnya. Musuh utama kita dalam hal ni namanya perebutan konteks. Bunyi macam teknikal sikit, tapi jangan risau. Bila kita dah faham apa benda ni, barulah senang kita nak kalahkan dia. Jadi apa sebenarnya perebutan konteks ni? Senang cerita macam inilah. Ia berlaku bila kualiti jawapan AI tu makin merosot sebab kita sumbat keseluruhan sejarah borak kita tu kat dia. Kita ingat, oh baguslah, lagi banyak info, lagi bagus diingat. Tapi sebenarnya tak. Kita sebenarnya macam bagi dia information overload. Last-last dia jadi keliru dan hilang fokus. Perebutan konteks ni, dia datang dengan 3 masalah besar. Nombor 1, dia jadi bising. Maksudnya, detail-detail penting hilang dalam lambakan teks tu. Nombor 2, ia jadi mahal. Sebabnya, lagi panjang konteks, lagi tinggi kos nak proses. Dan yang paling parah sekali, AI tu jadi tak boleh diharap. Kejap okey, kejap tak okey. Jawapan pun jadi tak konsisten. Inilah benda yang kita nak betulkan. Tapi jangan risau, okey? Mesti ada cara nak selesaikan. Plan tindakan kita untuk tumpaskan perebutan konteks ni, kita panggil ringkasan bergerak atau rolling summary. Inilah strategi kita untuk menang. Strategi ni sebenarnya simple tapi sangat bijak. Ada 2 langkah je. Langkah pertama, kita simpan beberapa mesej yang paling baru tu dalam bentuk asal dia supaya AI sentiasa fokus pada apa yang tengah dibincangkan sekarang. Langkah kedua, semua mesej yang lama-lama tu kita mampatkan jadi satu ringkasan yang padat. Dengan cara ni, kita simpan konteks penting tanpa buat AI tu pening kepala. Cuba tengok beza dia. Sebelum ni, dengan sejarah mentah, semuanya jadi bising, mahal dan tak stabil. Tapi lepas guna ringkasan bergerak, kita dapat konteks yang bersih, jimat kos dan yang paling best, prestasi yang konsisten. Nampak tak? Memang menang besar. Okey, strategi dah ada. Memang nampak mantap. Sekarang, jom kita masuk bab teknikal sikit. Macam mana kita nak laksanakan benda ni? Macam mana nak pastikan memory chatbot kita ni bukan setakat pintar, tapi tahan lama? Matlamat kita mudah je. AI yang power tak patut kena amnesia setiap kali kita restart aplikasi, kan? Jadi, kita kena cipta satu memory yang boleh survive walaupun selepas di restart. Caranya tak susah pun. Pertama, kita simpan memori tu dalam satu file JSON. Kedua, bila aplikasi start, kita muatkan semula memori dari file tu. Dan ni ada satu tips pro yang sangat penting. Tolong, sentiasa guna pengekodan UTF-8. Kenapa? Sebab kalau tak, benda simple macam emoji pun boleh buat aplikasi anda crash. Serius. Okey, strategi dah ada, cara simpan pun dah tahu. Tapi ada satu lagi perkara penting. Strategi yang hebat ni perlukan seni sikit dalam pelaksanaannya. Bukan setakat buat ringkasan je, tapi macam mana nak buat ringkasan yang betul-betul bagus? Ini membawa kita kepada apa yang dipanggil skema ringkasan. Prinsip utama dia senang je. Jangan buat karangan. Elakkan penceritaan yang meleret-leret. Ringkasan yang power mestilah padat dan boleh diambil tindakan. Maksudnya, bagi AI tu info yang dia betul-betul perlukan untuk teruskan perbualan dengan baik. Jadi, apa yang patut ada dalam ringkasan kita tu? Ada 3 benda utama. Pertama, fakta. Apa-apa maklumat penting yang dah disahkan. Kedua, keputusan. Apa-apa pilihan atau persetujuan yang dah dibuat dalam perbualan. Dan ketiga, soalan terbuka. Maksudnya topik-topik yang masih tergantung dan perlu dibincangkan lagi. Bila kita gabungkan 3-3 ni, barulah konteks perbualan tu betul-betul terjaga. Okey, dah cukup teori. Cara paling best untuk belajar adalah dengan buat sendiri kan? Jadi sekarang, giliran anda pula. Jom kita buat satu latihan praktikal. Mula-mula, jalankan skrip Python ini, 06memorysummary.py. Skrip ni akan terus lancarkan chatbot untuk anda cuba. Lepas anda borak-borak sikit dengan bot tu, cuba cari fail ni, memory_store.json. Fail ni akan dicipta secara automatik. Buka fail tu
dan anda akan nampak sendiri macam mana ringkasan tu dibina. Okey, ini misi anda. Nombor 1, masuk dalam kod tu dan tukar format ringkasan ikut struktur yang kita dah bincang tadi. Fakta, soalan terbuka dan keputusan. Nombor 2, borak dengan bot tu sampai anda nampak proses ringkasan tu berjalan. Dan akhir sekali, cek balik file memorystore.json tu untuk sahkan perubahan anda. Ini cara paling best untuk anda nampak sendiri keajaiban teknik ni. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Sekarang, bila anda dah tahu cara nak bagi AI satu memori yang sempurna, apa satu perkara paling penting yang anda mahu AI tu sentiasa ingat tentang anda? Cuba fikirkan. Terima kasih kerana luangkan masa untuk kupasan ini.